Okey, sekadar nak berkongsi berkenaan dengan anak gajah yang kena langgar dan cadangan nak bina jambatan seperti di Singapura, Ecolink, di mana mereka minta kerajaan untuk buat jambatan tersebut untuk menghubungkan haiwan liar. Sebelum kita nak buat, apa kata tuan-tuan cari kawasan yang banyak lembu, contoh di Felda ke ataupun di kampung mana-mana ke, di tepi jalan yang tuan lembu ni tak mau jaga. So kita buat dulu jambatan dekat lembu-lembu ni supaya lintas. Bagi saya, kebanyakannya lembu-lembu yang tuan tak jaga ni lebih meragut nyawa manusia. Kita cipta dulu jambatan untuk lembu melintas. Kemudian bila dah siap, kita pergi pantau. Hari pertama lembu tu guna kita punya jambatan, maksud dia sukses. Pergi pula waktu malam, bawa torchlight dan suluh. Mesti anda akan terkejut, apa pasal lembu ni duduk tepi jalan, sedangkan kita dah bina jambatan dah untuk ulang alik. Lepas tu barulah anda akan terfikir, rupanya mungkin lembu ni sejuk, so mereka akan duduk berhampiran dengan jalan sebab panas. Jadi samalah gajah.